ibu bapa Alia, tapi tak berjaya. Dan comel, bayi yang paling comel yang mak pernah tengok dalam hidup mak. Mak bawa Alia ke hospital dan mereka cuba mencari ibu bapa Alia. Polis telah membuat kerja mereka dengan mencari ibu bapa Alia, tapi tak berjaya. Berbulan-bulan lamanya proses itu. Hari-hari mak sabar, mak jaga Alia. Sementara mereka mencari ibu bapa Alia, mak minta izin dengan polis, dengan Kementerian Kebajikan untuk jaga Alia, besarkan Alia sebagaimana mak besarkan anak mak sendiri. Sehinggalah mereka beritahu mereka tak jumpa. Mereka tak jumpa keluarga Alia. Mereka tak tahu siapa.